Apa perasan tak? Kereta sekarang, body dia, tin tu taklah setebal kereta zaman dulu. Perasan tak? Cuba buka enjin bay. Kita buka enjin bay, kita akan rasa macam, kenapalah enjin ni kosong Ruang-ruang tepi semua kosong, enjin tengah-tengah seketui. Lepas tu tin pula, body tu nipis, ketuk bunyi tin, macam tin Milo kan. Perasan tak? Macam tu kan? Adakah kereta ni selamat? Adakah kereta ni dibuat untuk jimatkan kos? Okey, itu soalan yang selalu berlaku bila sesetengah customer yang mai ke showroom, dia tak study tentang crumple zone. Okey, dia nak cerita lah, sikit lah saya cerita berkenaan dengan crumple zone. Maksud crumple zone ni, pihak otomotif, pihak pengeluar kereta, dia orang dah study kereta yang dibuat masa ke semasa akan lebih selamat dan semakin selamat. Crumple zone ni maksudnya dia akan menyediakan ruangan hadapan tu, enjin bay termasuk fender kiri dan kanan ni, ruang yang mudah kemik ataupun akan kemik bila berlaku aksiden. Itu tujuan dia. Memang kereta dicipta untuk kemik bahagian depan. Kalau kereta bahagian depan tak kemik bila berlaku kemalangan, yang kemik adalah kita. Beza, kita nak kereta kita kemik ataupun kita kemik. Kereta ada insurans. Kita, kalau tengkok kita patah disebabkan aksiden ataupun pinggang kita patah disebabkan aksiden, mana yang lebih berbaloi? Kereta boleh beli baru, diri sendiri. Itu purpose kenapa ruang depan kereta kita zaman-zaman sekarang ni nampak macam kosong je enjin bay dan kiri kanan depan tu nampak macam lembut dan nipis. Itulah kita panggil crumple zone.